Assalamualaikum. Apa khabar? Hari ni pagi tadi kami meraya-raya lah daripada malam tadi di Mersing, pagi tadi pun di Don dan Tenggaroh. Kemudian singgah di Bandar Tenggara dan sekarang ni kita orang baru je sampai di Bandar Johor Bahru. Dan bersama dengan saya ini sahabat karib kita, Wan Mausin. Apa khabar? Alhamdulillah baik. Okey, sihat. Santai-santai, sihat alhamdulillah. Saya daripada mana ni? Saya daripada Labis tadi. Daripada Labis. Labis datang ke Johor Bahru. Oh, hebat lah. Kalau kita tengok tuan-tuan dan puan-puan, jentera kita ni kan. Oh, jentera kita ni bersepak kerela ni kan. Dia tak payah bising-bising macam PH kan. Nak tunjuk lah itulah ini kan. Kami bergerak ni jentera kita masuk di serata Johor. Baik Zain, setakat hari ni hari Selasa. Hari ni hari Selasa. Setakat yang saya tengok lah, datang daripada luar macam saya mungkin bias sebab saya orang Johor. Setakat yang saya tengok observation agak-agak betul lah tak apa yang PH kata, yang UMNO ni orang makin tak sokong lah. Yang paling orang teruja sekarang ni, yang seronok sangat ni orang nak sokong ni, tak sabar-sabar, ialah pihak Pakatan Harapan. Komen lah Syed. Yang pertama sekali, pada awal penamaan calon, kita boleh saksikan bagaimana jentera, penyokong-penyokong Barisan Nasional keluar tanpa kita bawa bas pun. Kita tidak ambil orang daripada luar, walaupun ada jentera-jentera yang datang, tapi jentera itu hanya 1% daripada jumlah yang datang ke penamaan calon. Dan apabila kita lihat siri kempen, program-program yang dilaksanakan, ramai orang daripada kerusi, bukan banyak kerusi daripada orang. Ini menandakan bahawasanya rakyat di Johor ini akan terus mempertahankan Barisan Nasional dekat Johor. Tambahan pula Dato', Menteri Besar Johor ini dah tunjukkan kualiti dia, dah tunjukkan bukti, dah tunjukkan komitmen yang sangat-sangat baik. Hanya lebih kurang 3 tahun saja jadi Menteri Besar, dah ada hasil. Maju jaya, Johor 2030 ini sudah pasti yang akan direalisasikan oleh Datuk Anwar Hafiz. Jadi saya yakin dan percaya pengundi-pengundi itu utamanya anak muda. Hari ini jarang kita nampak anak muda yang bersama dengan Barisan Nasional. Dalam PRN kali ini, buka media sosial, terutamanya di thread, semua anak muda #on tak on. Pertahankan budak ni. Ini satu petanda yang baik. Kita pernah PRU yang ke-14, PRU yang ke-15. Anak muda memang kita letak tepi. Memang kita rasa macam kita tak boleh. Sebab anak muda akan memilih pembangkang. Soalnya sekarang ini, siapa pembangkang? Sen, nak tanya sikit lah Sen. Bila kita sembang-sembang ni Sen, dengan kawan-kawan dalam kajian perpaduan, ada yang berbunyi lah Sen, macam saya pun bunyi kan, ini bukan orang media perpaduan, ini bukan orang kerajaan ke, ini bukan jurucakap kerajaan ke, tapi kenapa bila dekat Johor ni lain macam pula gentaknya ni. Pendapat Sen lah, Sen punya pendirian, macam mana kalau kita nak explain kat kawan-kawan ni? Dia umpama kita ni pasukan bola sepak tu, Doktor. Sekarang ini kita bermain di peringkat nasional. Saya pasukan Kelantan, Doktor pasukan Johor. Dalam Liga Malaysia, saya mewakili pasukan saya. Saya mewakili Kelantan, Doktor mewakili Johor. Tapi kita berlawan. Tapi bila sampai masa kita mewakili pasukan kebangsaan, kita duduk dalam satu ganggang. Kita duduk dalam satu pasukan. Hari ini kita berada dalam liga. Jadi kita kena lawan lah. Kita lawan sampai kita akan bentuk kerajaan. Sekiranya pasukan saya tidak cukup kuat untuk jadi pasukan kebangsaan, saya perlu guna khidmat Doktor untuk melengkapkan skuad kebangsaan. Walaupun kita ni berseteru. Ronaldo dengan apa tu? Rakan dia tu, pemain tengah Portugal, Fernandes. Ronaldo dengan Fernandes bergaduh, tapi untuk pasukan Portugal dia tetap bermain untuk negara, FIFA, Piala Dunia. Jadi sama juga Doktor kita, walaupun kita ini
Di peringkat nasional kita menjadi jurucakap kepada kerajaan perpaduan, doktor sendiri jadi jurucakap mempertahankan. Tapi bila masuk liga semula, kita kena berlawan. Sebab itu satu tuntut, takkan kita nak duduk dia. Orang duk hentam kita, takkan kita nak dia. Bukan macam tu, orang duk sumbat gol kita, takkan kita tak nak lawan, sepak lah juga. Walaupun kadang-kadang terkena betis. Itulah jawapannya. Jadi kita harap benda ni dipahami oleh kawan-kawan semua dan juga masyarakat yang mengikuti kami, yang mengikuti Wan Mausin, mengikuti saya di Hello Malaysia dan juga di UMNO Online. Jadi inilah keunikan politik, kepelikan politik yang ada pada hari ini. Nak buat macam mana, keadaannya macam tu oleh kerana tak cukuplah quorum di peringkat persekutuan ni. Kita bersatu padu di peringkat federal, tapi untuk negeri Johor ini macam yang Bapak Perdana Menteri kata lah kan, kalah ke menang ke saya tetap jadi PM kan. Jadi tak payah ambil hati sangat lah kan. Ambil hati. Kalau kita bawa contoh yang lebih jelas, lebih mudah, macam PAS dengan Bersatu dalam mesyuarat, dalam peringkatan nasional, bertanding atas logo peringkatan nasional, tapi bergaduh di bawah ni. Jangan sokong Bersatu, jangan sokong PAS. Jadi benda ini sama. Jadi ini bukan pilihan kami, kerana ini adalah satu ketentuan dah. Ketentuan dah, doktor, nak buat macam mana. Adat berlawan, kita kena berlawan, tapi jangan melampaui batas. Itu saja. Jangan sampai kita menyerang, mengaibkan peribadi dan sebagainya. Kalau kita bergaduh, biar kita bergaduh atas polisi, bukan kerana peribadi. Itu. Tapi Sen, kalau kita tengok, ini kita dah nak menghampiri garisan penamat lah. Salah satu pengajaran yang dapat kita kutip, agak susah kawan-kawan ni, kalau kita tengok cara berkempen, untuk tidak menyerang sensitiviti antara satu sama lain. Kalau kita tengok isu Datuk Najib lah, isu nak telanjangkan UMNO lah, isu UMNO sakau lah, UMNO rasuah lah. Jadi benda-benda ni terlalu banyak yang dilontarkan, mungkin secara sengaja atau tak sengaja. Tapi sedikit sebanyak melukakan hati. Pada pandangan Sen, kita akan berhadapan dengan Negeri Sembilan, kita Melaka dan Sarawak dalam masa terdekat. Apakah ini akan menggugat sedikit atau mencalar sedikit imej kerajaan perpaduan yang ada di pusat? Sememangnya ya, disebabkan kesilapan yang dilakukan. UMNO hari ini berada di dalam kerajaan perpaduan. Pakatan Harapan menerima UMNO. UMNO menerima Pakatan Harapan. Kenapa nak diungkit tentang yang dulu-dulu tu? Kenapa nak digunakan Datuk Seri Najib sebagai bahan kempen? Kalau nak guna, baik guna Datuk Seri Zahid Hamidi. Kenapa tak digunakan Zahid Hamidi? Datuk Seri Najib akur kepada peraturan, akur kepada balasan keputusan mahkamah, kita akur. Tapi kalau nak kaitkan Datuk Seri Najib dalam kempen, bagi saya itu tidak sihat diri kempen. Melainkan kita bantah keputusan mahkamah. Melainkan kita ini beragak, kita berhimpun, kita menuntut mahkamah untuk dibicarakan semula. Tapi tidak, kita akur kepada keputusan mahkamah dan rakyat Malaysia pun dah akur. Sebab itu kita dah ditolak dalam PRU yang ke-14. Kita dah tak menang PRU yang ke-15. Rakyat dah akur. Dah kita pun dah dihukum kita dah hukum dah. Takkan nak hukum kami lagi dengan perkara yang dah dihukum. Hari ini, kalau nak betul-betul nak mencari kesalahan, baik cari kesalahan Presiden kami. Ungkitlah 47 kes. Ungkitlah pasal salah guna kuasa. Panggil Yayasan Akal Budi. Kenapa tak berani? Sebab apa? Sebab apa jua keputusan akan kena kepada mereka juga. Jadi kenapa benda ini berlaku? Sepatutnya politik hari ini kita percaya bahawasanya dinamika politik, kepelikan politik, janganlah kita menggunakan modal-modal yang sebelum-sebelum ini. Nanti orang UMNO akan guna keputusan mahkamah terhadap Datuk Seri Anwar Ibrahim, akan jadi cerita lain pula. Betul tak? Tapi kita tak guna benda itu. Sebab kita faham politik ini adalah untuk menawarkan masa depan, bukan ungkit masa silam.
Sebab rakyat hari ini keluar mengundi untuk tempoh 5 tahun akan datang. Bukan keluar mengundi untuk imbau kembali kenangan. Bukan macam tu, doktor. Biarlah anak-anak muda hari ini diterjemahkan dengan politik yang matang. Apa tawaran? Apa yang nak dibuat oleh parti A, parti B? Barisan Nasional menawarkan maju Johor. Pakatan Harapan menawarkan apa? Takkan nak menawarkan Datuk Seri Najib. Takkan nak menawarkan dengan berita-berita sakau yang telah pun dihukum di mahkamah. Jadi move on. Inilah maksud move on. Cari mekanisme yang baru bagaimana untuk tarik penyokong-penyokong, pengundi-pengundi untuk mengundi parti kita. Bukannya dengan mengheret orang yang tidak ada kaitan dalam pilihan raya. Kalau Datuk Seri Najib sebagai Presiden UMNO, mungkin boleh guna. Kalau Datuk Seri Najib masih lagi berada di luar berkempen ke sana ke sini, boleh. Tapi Datuk Seri Najib berada di dalam penjara, menerima hukuman, menerima pembalasan. Tak pasal-pasal orang yang tak ada kaitan kita sebut-sebut. Wallahualam. Baik, inilah yang saya rasa ada beberapa kesilapan besar yang dilakukan oleh pemimpin-pemimpin daripada Pakatan Harapan dengan menyerang Datuk Seri Najib, dengan menggunakan isu-isu yang amat tajam, dan sehinggalah pemimpin DAP sekalipun, kalau kita tengok pemimpin utama mereka mengatakan bahawa kita tak mungkin akan benarkan UMNO menjadi dominan semula dalam kerajaan, kita tak boleh bagi UMNO ni berkuasa balik dalam kerajaan. Ini sangat menyentak jiwa dan perasaan kami sebagai fighter dalam UMNO, dan juga saya rasa pada ahli-ahli UMNO yang ada di bawah. Kita bukan masuk politik macam kita bermesyuarat dalam mesyuarat PIBG atau NGO. Soal politik ialah soal untuk mendapatkan kuasa, mendapatkan kursi. Jadi kalaulah inilah dah keluar dah the true colours yang keluar daripada pemimpin DAP, cuba fikir macam mana kita nak menyatukan masyarakat kita yang di bawah. Kerana kalau nak stop kami ni sebagai ibarat sebagai sungai. Kalau kamu cuba buat empangan, cuba nak salurkan air tu ke tempat lain, kalau dia semakin lama semakin banyak, empangan tu akan pecah. Jadi begitulah analogi dia untuk UMNO ni. Jadi kalau merasakan UMNO ni lemah, nak kena ketuk kepala, saya rasa ramai lagi rakyat yang akan bangkit. Kalau kita tengok keputusan Sen, hari ni setakat pukul 3 petang dilaporkan jumlah peratusan yang keluar mengundi bagi pengundi awal ialah hampir 93% berbanding dengan 72% pada tahun 2022. Ini menunjukkan satu semangat dan satu sikap yang berkobar-kobar di kalangan pengundi-pengundi awal untuk turun kali ini untuk membuang undi. Tapi pengundi awal tak sama dengan pengundi-pengundi yang lain. Ada banyak faktor yang akan menghambat peratusan keluar mengundi ini. Jadi kita minta semua pihak berhati-hatilah, jangan terlepas cakap. Nak repair tu payah Sen, payah. Jadi Sen, kita tengok Merdeka Center dah keluarkan hasil kajian mereka. Cuma saya tak faham sikit, pada peringkat awal mereka mengatakan bahawa Perdana Menteri yang paling disukai rakyat Malaysia ialah Datuk Seri Anwar Ibrahim. Tetapi dalam kajian yang terbaru yang dibuat baru-baru ini menunjukkan bahawa Barisan Nasional dijangka menang selesa dalam pilihan raya kali ini. Jadi pandangan Mak Hussein lah yang dah berjalan di Santero Johor ni, apakah hasil kajian Merdeka Center itu boleh kita lihat pada riak-riak masyarakat yang kita jumpa tiap-tiap hari semasa kita berkempen? Silakan. Baik. Kita tidak boleh nak menafikan bahawasanya ada pihak-pihak yang membuat unjuran, buat ramalan, tetapi dia tidak boleh dipegang 100%. Macam bahagian kaji cuaca, dia buat ramalan petang ini hujan tapi tak hujan, ataupun dia buat ramalan hari ini kemarau, tiba-tiba hujan. Sebab keputusan akhir itu sangat penting. Dan hari ini bila kita lihat secara kempen dan sebagainya, rata-rata rakyat di Johor masih mahu mengekalkan Datuk Onn Hafiz sebagai Menteri Besar. Sebab apa? Sebab Datuk Onn Hafiz meninggalkan satu kesan yang menyentuh hati rakyat Johor. Yang kalau kita tengok, ia duk hentam Datuk Onn Hafiz tu,
majoritinya daripada luar Johor. Tapi pada hakikatnya Datuk On Hafiz ini, kita lihat cara percakapan dia, cara pekerjaan dia, cara dia menyelesaikan masalah rakyat. Jadi ini yang dinanti-nantikan oleh pengundi muda. Pengundi muda bukan sahaja memilih pemimpin, tapi dia nak lihat kerja buat pemimpin. Dan Datuk On Hafiz telah pun berada di sudut hati sanubari pengundi-pengundi di Johor, terutamanya anak muda. Jadi kita tidak boleh nak menafikan apa yang dibuat kajian dan sebagainya, tetapi kita juga tidak boleh menafikan apa yang berlaku di lapangan, apa yang berlaku di peringkat jentera, di peringkat penyokong, di peringkat pengundi nanti. Dan apabila kita lihat peluang mengundi awal hari ini melebihi 93%, ini satu gambaran yang sangat-sangat baik. Pihak Angkatan Tentera, PDRM dan undi-undi awal, pengundi-pengundi awal ini, dia merasakan bahawasanya pentingnya untuk keluar mengundi, dan keluar mengundi itu untuk menentukan nasib mereka dalam tempoh 5 tahun yang akan datang. Jadi apa yang dilakukan oleh Datuk On Hafiz dalam tempoh 4 tahun lagi, Datuk, 4 tahun lagi, maju Johor 2030, sekarang 2026. Bila 2026, kita ada lagi 4 tahun. 4 tahun bukan penggal depan, 4 tahun adalah penggal ini. Sekiranya bertukarnya kerajaan, bertukarnya menteri besar, apakah jaminan bahawasanya maju Johor ini akan diteruskan? Saya yakin dan percaya tidak. Kerana bila bertukar nahoda, walaupun berbeza, walaupun parti yang sama, tukar menteri besar pun dah lari dah, dasar dia. Macam kita tengok Perdana Menteri Malaysia, Datuk Seri Najib satu Malaysia. Walaupun diganti oleh Ismail Sabri, dia bawa keluarga Malaysia. Lain dah. Walaupun partinya sama. Sama juga di peringkat negeri ini. Jadi kepada rakyat Johor, fokus kepada masa depan anda. 4 tahun ini adalah sangat-sangat penting untuk menentukan Johor maju ataupun tidak. Lepas 4 tahun, kalau On Hafiz gagal, maka penggal depan boleh buat perkiraan balik. Sekarang ini kita nak menyambung. Tambahan pula, Datuk On Hafiz ini, PRN yang lepas, dia bukan poster boy. Dia tidak membawa harapan yang tinggi dalam PRN yang lepas. Sebab dia tidak menganggap dia sebagai menteri besar. Tiba-tiba dilantik sebagai menteri besar atas perkenan Tuan Kun Sultan Johor. Tuan-tuan, anak-anak muda, fikir logik seketika. Kita tak payah pening-pening kepala duk cari mana pemimpin yang disukai oleh istana. On Hafiz dah terbukti disukai, diperkenankan. Walaupun Barisan Nasional cadangkan Datuk Hasni, tapi pihak istana memilih Datuk On Hafiz. Apa maksudnya? Maksudnya Datuk On Hafiz diperkenankan oleh pihak istana. Jadi kali ini takkan pihak istana nak tolak Datuk On Hafiz, takkan nak lantik orang lain. Dah selesa, dah buat kerja. Tambahan pula tengok kenyataan daripada pemangku Sultan Johor. Jangan masuk Johor semata-mata untuk memburuk-burukkan kerajaan better. Jangan nak mengaibkan kerajaan better. Jangan duk cakap bukan-bukan pasal kerajaan better. Maksudnya apa? Maksudnya kerajaan hari ini kerajaan better. Kerajaan hari ini kerajaan yang digagaskan oleh Tuanku Sultan Johor. Jadi orang Johor, bangsa Johor, saya yakin dan percaya bangsa Johor sangat-sangat taat kepada Sultan. Jadi pilihlah pemimpin yang dipilih oleh Sultan. Tuan-tuan dan puan-puan, ini tidaklah bermaksud kita nak mengheret istana dalam kempen, bukan maksudnya macam tu. Tetapi ini adalah satu endorsement kepada rakyat negeri Johor bahawa mekanisme jentera yang ada dalam kerajaan negeri Johor hari ini memang orang kata dah memang hebat, dah memang mengikuti dan menepati segala blueprint yang ada pada hari ini. Jadi sebab itu bila sampai hari ini pun, bila kita tengok calon-calon yang berkempen, kita tanya wakil-wakil calon ni,
apa yang nak ditawarkan, apa yang nak sangat, yang Pakatan Harapan nak sangat daripada kerajaan, daripada rakyat negeri Johor. Perkataan yang diulang-ulang ialah tolonglah bagilah peluang. Bagilah peluang. Pergi sana sini mereka kata bagilah peluang kan. Ini bagilah peluang, kita nak bagi rasa. Sebenarnya pagi tadi saya jumpa dengan Datuk Seri Dr. Mak Mazlan, breakfast dengan dia. Dia pun cakap bukan soal nak bagi tak bagi, dah bagi dah 2018. Nak bagi dah peluang 2018. PH 1.0 apa dah jadi negeri Johor ni diterajui oleh Bersatu kan, dah ada Tuan Mahathir ada masa tu, DAP ada masa tu, Bersatu pun kuat, PAS pun ada. Tapi tonggang langgang negeri dibuatnya, huru-hara dibuatnya. Berapa menteri besar bertukar, bersilih ganti. Jadi pada saya ini bukan soal nak bagi peluang, sebab dah bagi dah peluang. Jadi tak payahlah minta sekali lagi peluang kali ni dengan muka seposin, pergi sana sini, tolonglah bagilah sikit peluang, sikit peluang. Jadi bukan soal nak bagi peluang, ini soal nak meneruskan kerja yang telah kita lakarkan, blueprint yang kita lakarkan. Cuma Sen, satu perkara yang saya simpati lah. Kenapalah sanggup Pakatan Harapan ni, dia pada saya lah, dia macam membuli yang berhormat Perdana Menteri lah. Kesian dalam usia yang macam tu, kamu meletakkan taraf Perdana Menteri tu dan taraf pengerusi Pakatan Harapan tu sama je macam level-level Dr. Mazli. Apa barang. Pergi sana kempen terpaksa berteriak sana, bertempik sini. Pada saya ini bukan level lah. It's not the same level untuk kita minta Datuk Seri nak cakap lah. Pada saya you all tak fair. You are not being fair to our Prime Minister, you know. Anwar Ibrahim is our Prime Minister. Is Hussein Prime Minister. So you are not being fair to him. Jadi pada saya janganlah kan. Memanglah Datuk Seri Anwar dia akan buat sebab dia sayangkan parti dia. Dia sayangkan negara ni. Johor ni salah satu negeri daripada 14 negeri yang ada dalam persekutuan. Ini pilihan raya untuk satu negeri je. Tapi diturunkan Datuk Seri Anwar, diletak sebagai center of gravity, biar satu rakyat negeri Johor marah apa semua. Pada saya, you are just not being fair lah. Jadi betul lah macam Tok Mak Mazlan kata kan, whoever yang advise our Prime Minister ni, you are not doing a good job lah. Come on. You ada menteri berapa ramai kan, takkanlah tak boleh ambil alih kerja tu kan. Tak apa letak di bahu Prime Minister. Satu yang doktor, saya perasan macam manifesto Barisan Nasional Johor, manifesto itu dibawakan oleh pengerusi Barisan Nasional Johor, Datuk Onn Hafiz Ghazi, yang menggagaskan manifesto yang sesuai untuk Johor. Tetapi manifesto di pihak Pakatan Harapan digagaskan oleh PMX itu sendiri. Mana pengerusi PH negeri Johor? Dan tidak ada seorang pun pemimpin PH yang bertanding yang sanggup memikul manifesto itu. Dr. Mazli Malik pun tak sambut manifesto. Saya sebagai bakal Menteri Besar Johor menyambut manifesto yang telah pun digagaskan oleh PMX. Makna katanya doktor, mereka pun tak bersedia untuk jadi Menteri Besar ataupun jadi kerajaan. Berbeza dengan Barisan Nasional. Kita membentangkan harapan kita, impian kita, masa depan Johor ini yang sebenarnya dalam proses perjalanan. Kalau LRT, kita dah siap LRT 1, LRT kedua. Kita nak siapkan LRT yang ketiga. Bukan nak buat LRT baru. Kita nak menyambung legasi untuk mencapaikan maju Johor 2030. Jadi ini sebab tu nampak betul doktor kata, nampak PMX ini dijadikan sebagai dibuli lah. Penat doktor PMX sampai ke turun ke dalam ceramah-ceramah. Biasanya Perdana Menteri dia turun dua kali ceramah ya, di utara ataupun di selatan. Tapi kali ini PMX memang kerja kuat. Sebab apa? Sebab kepimpinan bawahan yang kononnya jadi kerajaan negeri ini tidak boleh deliver. Tidak boleh dilahirkan satu tokoh ataupun satu kumpulan untuk betul-betul bersedia untuk jadi kerajaan negeri. Jadi kepada sahabat-sahabat, jangan kita menggadaikan masa depan walaupun dalam tempoh 4 tahun. Pilihlah kerajaan yang telah pun terbukti dan dalam proses untuk
merealisasikan maju Johor 2-0, 3-0? Kita meraihkan sahabat kita Dr. Azam yang rushing daripada Pontian. Kami rushing daripada Mersing, Wan Mahusin rushing daripada Labis. Jadi kami berkumpul di Country Garden Danga Bay ni. Dok, boleh mic kita boleh capture, don't worry. Cuma ya, don't worry. Saya nak tanya doktor 2-3 hari ni Yang Amat Berhormat Datuk Seri Dr. Zahid Hamidi banyak kali sebut nama orang sama doktor Ini macam ada bau apa-apa ni. Besok kalau jadi menteri kesihatan jangan lupa lah kami-kami Jadi janganlah lupa daratan Doktor, yang paling penting jangan lupa ajak saya main golf. Itulah dia. Itulah dia. Aduh. Ini sebab apa? Hari tu berdua ni nasib baik dia tak block. Dia kawan saya Dr. Azam ni, kalau dia marah dia suka block orang. Nasib baik dia tak block Wan Mahusin. Nasib baik tak hantar LOD Tapi awak hantar Lode Tapi bagusnya kita ni dalam UMNO ni kan. Alah, terlepas cakap sikit, usik-usik tu. Hari ni kita berdamai lah tengok. Boleh Wan Mahusin dengan Dr. Azam okey je. Tak ada masalah. Kita tak payah berdebat. Tak payah berdebat Saya. Tak payah. You love me? Love, I love you. I love you. Bahaya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, itulah keindahan perpaduan yang ada dalam UMNO ni senior macam Dr. Azam yang orang muda macam macam Wan Mahusin, saya pun yang dah berumur ni. Kita sama-sama turun buat kerja masing-masing, saling bantu-membantu, saling menguatkan parti. Tapi kita minta lah kawan-kawan dalam Pakatan Harapan supaya belajar macam mana UMNO mengendalikan pilihan raya. Kita bukan setakat nak panggil orang, cakap. Kami adalah jurucakap kepada parti, Wan Mahusin, Dr. Azam. Dan yang paling penting, kita minta tolonglah jaga Perdana Menteri itu dan tolong jaga pengurusi Pakatan Harapan, kerana saya memang sangat simpati lah dengan usia yang macam tu. Yang Amat Berhormat Perdana Menteri lari sana lari sini, keletihan yang nampak di raut muka dia, sampai kadang-kadang emosi tu susah kita nak kawal kerana kepenatan, kerana orang ni cakap macam ni, orang ni cakap macam ni. Faktor umur. Jadi doktor, baru balik daripada Pontian. Jadi overall ni orang Johor lah kita tanya. Setakat hari ni kita boleh menang tak boleh menang ni? Okey, alhamdulillah. Terima kasih Dato' Aizan. Hari ni Dato' Aizan pula jadi moderator. Kita dalam Barisan Nasional ni, dia tak kira rojak. Yang penting mesej sampai. Kita party purpose. Tapi tu nak cakap tanya tu, hari tu yang kita buat podcast yang cara tak sengaja tu, boleh touch 30-40 ribu dekat Facebook saya. Itu tak Wan Mahusin, jangan jealous Dalam masa PRN ni 1.2 juta Facebook je tau. Tu tak nak cerita TikTok Jangan block saya Salam. Kosong Ampun, I love you. Sebenarnya tuan-tuan dan puan, hari tu saya tersilap. Dia lepas naik pangkat. Tapi dia sebelum lepas dia naik pangkat, dia jumpa saya cium tangan semua. Ni saksi kan. Saya tengok dia main golf jalan belagak apa je. Saya kata tak ajak saya main golf. Saya pun belasah dia. Tiba-tiba semalam dia buat podcast dia, nak saman saya tau. Saya minta ampun 3 kali tu tak. Lepas tu dia kata okey settle RM10 saman kan. Hari ni saya belanja makan. Saya belanja makan hari ni RM10 lebih lepas tu saya janji nak makan sup tulang. Okey, tadi berbalik kepada soalan. Saya berbalik daripada Benut Don ke-8 yang saya dapat sentuh. Saya tak pergi ke utara lah macam dulu kita pergi Abang Bahar kita Dulu kita pergi satu orang muda 4 tahun dulu. Sekarang dah 63. Semalam birthday saya tau. Happy birthday. Okey, tadi saya dapat sempat berjumpa dengan Datuk Muhammad Azlan Dia ketua bahagian Pontian Pontian ada 2 cover Dun Benut dengan Dun Pulai Sebatang. Saya tak dapat jumpa calon. Tak apalah, calon ni dah memang menang insya-Allah. Calon dia adalah Puan Azhar. Dia menyandang. Dulu dia 6,000. Tapi sekarang saya rasa 12,000 atau 10,000 lah. InsyaAllah. Dia bekerja dan untungnya negeri Johor ni kita ada orang muda. Budak muda. Awak budak muda kan? Nanti kalau dah jadi calon, kerja kuat Betul. Wah. Kita support je. Kita support. Kita pergi Kelantan. Ada kerusi. Okey, saya tengok tadi keadaan mood saya round dekat bandar Air Baloi meriah lah. Sampai orang tersalah ingat. Orang ingat Tok Muhammad Azlan tu calon. Nak bergambar, nak berpeluk, nak bersalam. Lepas tu Muhammad Azlan ni pun bagus lah dia. Memang orang sayang dia lah. Saya tak tahu bila masa dia tidur. Dan satu kelebihan Muhammad Azlan ni, umur dah 60.
Tak ada uban tu. Datuk memang tak ada uban Datuk. Sebab tak ada rambut. Kojek. Jadi keseluruhannya saya nak tengok tadi, saya dah round 8 Alhamdulillah pertama, dia perform. Kerajaan Barisan Najibah Anak Muda Negeri Johor perform. Betul. Nombor 2, wakil rakyat memang rajin. Dia start kerja pukul 4.30 pagi hingga 5 pagi. Semarak subuh. Tak lama lagi ada semarak Isyak. Saya pun tak tahu bila masa dia nak rehat Okey. Tapi saya tengok kesan dia adalah pada rakyat. Ini yang orang luar banyak tak dapat faham tentang bangsa Johor. Bangsa Johor ni dia wakil rakyat tu dah macam abang adik tau, macam kita tau. Walaupun kita jarang jumpa, selalu dekat Facebook. Diorang memang bekerja siang malam. Dan ingat di Johor tu bukan setakat dia kerja sejak 2022 dia menang 40 kerusi daripada 56. Dia dah bekerja sejak 2018. Ketika itu pembangkang, kita jadi pembangkang ke tak pembangkang ke, itulah yasinan, korban, jemaah subuh bersama. Dan di Johor tu saya minta maaf tu kalau yang tak faham dia bersemayang subuh dia dah macam semayang Jumaat. Itu saya kena jamin lah. Saya respect pada Datuk Onafi. Sorry lah Datuk, I love you lah, you memang cute lah. InsyaAllah saya doakan Datuk boleh jadi bakal-bakal peneraju. Masa tu mungkin saya dah tak ada kot. Dia tengok pada semarak subuh ni, biasanya pemimpin ni dia hanya merangka dasar. Kita buat program, dia tak turun pun. Dia on the ground. Tapi Datuk Onn Hafiz, jemaah tak sampai, dia dah sampai dah. Dia yang buka pintu. Dekat satu lagi, bukan saja jemaah, kuliah subuh dia pergi, kelas taklim dia pergi, kelas ni dia pergi, semua dia pergi. Dan dia arahkan esko, dia ikut. Dan dia memulakan kerjaya dia tiap-tiap hari ialah dengan semarak subuh tu. Dia mula terus. Lepas subuh, lepas kuliah subuh, saya ikut dia. Saya pun tak tahan. Sekali, yelah bangun lambat juga kan, sekali-sekali lah katakan tu Dan lepas itu dia bukan balik rumah. Dia serapan bersama rakyat, pergi CIQ, pergi mana, tengok lubang, tengok apa. Jadi dekat sana adalah satu cabaran kepada wakil-wakil rakyat dia. Because kita punya ketua menteri besar kita pun dia hands on. Dan satu lagi, dia bekerja ni memang tak lepas tangan dia dengan handphone. Dia monitor semua komen, semua dia pergi. So tu bagi saya, the aura of anak muda Johor, budak muda lah, tak kira apa pun, the aura is on the top. Semangat juang dia tengah tinggi. Dan saya pun bersyukur jugalah, tak banyak kita punya pemimpin-pemimpin cakawan awak tu yang terima provokasi, yang dah senyap sikit. Minta maaf walaupun orang Mosin pun senyap sikit, tak apalah. Tak apa. Percaya lu lah. Kita nak tunjuk kerja kita. Bagus. Itu awak jaga nanti. Dan saya tengok semuanya tip top tu. Semua saya ada rasa 2 tempat yang saya risau. Tapi tadi Datuk Mak Mazlan dalam podcast saya dengan dia pun dia dah bagi explain layang-layang. Saya rasa layang-layang orang dah mula menerima. Kena ingat layang-layang, pengundi Melayu dulu siapa? MCA, MIC kan? Okey je. Dah dapat Melayu. Dan Melayu pun yang tak sihat, minta maaf. Banyak di kebun. Itu sahabat saya. Hai YB Mutalib, awak dekat kebun dulu, teruskan dekat kebun. So bagi saya, kita jangan risau layang-layang. Dan ringgit, saya semalam Datuk dengan Amir Rijaz malam ni kian salam dia InsyaAllah. Dia minta saya komen tentang ringgit. Saya ingat jangan risau, kerana yang bercakap itu bekas speaker, yang bercakap itu bekas timbalan Menteri UMNO, yang bercakap itu bekas ketua pengarah jasa, yang bercakap itu adun ringgit sendiri. Jangan risau, kerana bangsa Johor adalah satu bangsa yang matang. Bangsa Johor bukan satu bangsa yang emosi. Orang faham, orang tengah marah. Dan saya bersyukur anak dia bersama kita. Betul. Anak dia masih, dan saya berdoakan anak dia satu hari jadilah ketua pemuda dulu. Yes. Adalah peluang tu. Adalah peluang. Saya dah 30 tahun menang tanpa bertanding pun tak dapat apa-apa pun okey lagi. Tapi nak bagi boleh lagi tu. Dr. Mak Mazlan kita pun dia bagi tahu dia kena tunggu 20 tahun. Main boleh politik lah. 20 tahun baru jadi calon. Jadi Tapi kalau ingat, setakat sikit-sikit ni sabar-sabar je lah. Dan saya bagi tahu kepada Datuk Fuad, semalam saya angkat dia. Dia sahabat saya tu. Dulu dia tu dekat UK PAS dulu tu. Lepas tu dia jadi pengerusi Presiden UMNO dan sebagainya. Dia dah balik semula. Dan dia ni pun merajuk bukan sekali. Dulu pun dah merajuk. Saya bagi dia ada 7 hari atau 4 atau 3 hari lagi untuk dia buat U-turn. Kalau nak buat lah, tak buat pun tak apa. Dan saya tengok orang ringgit semuanya very positif, malah bertambah. Saya yakin pengundi ringgit akan menyokong lebih ramai kepada calon-calon Barisan Nasional, kerana mereka simpati dengan Datuk Presiden. Dia simpati dengan UMNO. Dia simpati apalah nasib UMNO ni ketika Presiden membuat agam, rumah agam Melayu, menyatukan balik yang dah keluar.
Yang dulu lagi macam-macam dia buat. Sampai buat parti, sampai apa, menghina kita. Tapi sekarang semua tu sikit je lah. Tak apa. Kan? Betul kan? Benda yang apa? Benda yang pada saya akan berlaku setiap masa lah. Setiap masa lah. Setiap masa benda tu. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, untuk kita rumuskan apa ni, sembang-sembang kita ni kan. Petang-petang ni kan, kita ada di Danga Bay Country Garden, suasana kita ni nyaman tepi laut. Jadi saya melihat sokongan orang Melayu bertambah dengan adanya sokongan daripada parti PAS. Ini daripada keputusan parti untuk mereka menyokong UMNO Barisan Nasional di 45 kursi yang mereka tak tandingi. Dengan bersatu sekarang ni pun hilang punca. Saya tengok lebih banyak kemah, lebih banyak kursi daripada aktiviti daripada orang. Pakatan Harapan pun sebenarnya kalau kita tengok kempen hanya tertumpu di bahagian-bahagian bandar-bandar besar yang ramai pengundi Cina je. Di kawasan-kawasan Melayu saya ingat hardly kalau Dato' Osman Desa kata kalau dia buat ceramah pun banyak pokok nyok daripada orang. Jadi memang kuranglah mendapat sambutan. Dan pengundi Cina ni pula pun kita tengok akan ada swing. Saya menjangkakan akan ada swing. Kerana isu e-invoicing, isu doing business di Malaysia ni, itu antara rumutan masyarakat Cina di Sabah. Rupa-rupanya dia menjangkit di Semenanjung, dia menjangkit di negeri Johor. The same situation berlaku dekat sini. Rasa tak puas hati. Kalau dulu GST kita kenakan buat juga e-invoice. Tapi e-invoice tu kita boleh dapat tax refund, ya? Kita boleh dapat refund balik. Tetapi dalam SST ni adalah kena cukai. Cukai tu tinggi. Kemudian tak ada refund pula. Lepas tu kena buat e-invoicing. Jadi masyarakat perniagaan rasa kurang senang dengan apa yang berlaku. Dan kita menjangkakan, jangan tanya saya berapa kerusi, tapi kita menjangkakan ada landslide victory. InsyaAllah mudah-mudahan kita doalah ada landslide victory daripada negeri Johor yang kalau tidak ditangani dengan baik oleh Yang Berhormat Perdana Menteri, ia akan menjadi satu movement massa dari segi mood yang besar yang akan melanda Johor, Negeri Sembilan, Melaka, Sarawak, dan saya tak tahu lepas pada ini macam mana nak di handle di peringkat federal. Jadi kita ucap terima kasih kepada adik kita Wan Mausin yang rushing sudi datang bersama dengan kita, dan juga Dr. Azam Rauzan, dia berbesar hati, jiwa besar, datang merangkul adik dia ni, walaupun ada sedikit salah faham, tapi berjaya dileraikan, disaksikan rakaman ni. Ini bukan drama, kita bukan drama king. Yang drama king tu calon Puteri Wangsa kan. Belum apa-apa dah nak call dah, sibuk nak panggil, saya akan jumpa PBT ni, nak settlekan pasal bam lah, pasal jalan sesak lah. Sabar, belum angkat sumpah pun kalau ya pun. Tunggulah hari Sabtu nanti kan. Hari Sabtu menang, hari Ahad boleh angkat sumpah, tak ada masalah kalau rakyat bagi mandat. Kalau tidak, hari Sabtu keputusan diumumkan, kita pun jemputlah datang kawan-kawan. Sebab kita ni dalam kajian perpaduan, jemputlah datang. Kalau tengok Dato' On Hafiz angkat sumpah nanti ke kan, kita kenduri sama-sama lah. Baru ni pun kawan-kawan saya dalam kajian perpaduan daripada Parti Amanah apa semua datang kita pun ajak, jemputlah makan, mari kita makan sama-sama. Kami okey je. Kerana kita ada tanggungjawab di peringkat federal dan kita ada tanggungjawab di peringkat negeri. Jadi kami very clear. Jadi Wan Mausin pun sama. Saya suka dia sebab dia matang dalam memberi pandangan. Orang macam Dr. Azam Rauzan, Presiden pun angkat dia kan. Jadi Presiden angkat dia tapi Presiden lupa angkat saya. Tapi apa pun saya okey je. Tak ada masalah. Sikit pun tak ada masalah sebab angkat Dr. Azam bermaksud angkat semua pejuang-pejuang media yang membantu pada hari ini. Wan Mausin datang pada Kelantan penat-penat dalam keadaan serba kekurangan. UMNO ni kan dah jadi parti derita kan. Parti derita menggantikan slogan Pakatan Rakyat ni. PKR, parti kita adalah parti derita kan. Sana tak ada bajet, sini tak ada bajet. Kami buat di program ni pun kena mamak je. Tapi itulah perjuangan, meninggalkan anak isteri dengan apa adanya. Salute tu Wan Mausin, salute tu Dr. Azam, salute tu semua petugas-petugas media Barisan Nasional dan juga UMNO. InsyaAllah kita akan menyorot di malam
hari nanti Jumaat malam kita akan tengok balik, selak-selak balik spreadsheet yang kita ada. Kita insyaAllah kita tengoklah nanti macam mana. Kita jangan mendahului ya. Jangan mendahului. Kita masih monitor, kita masih lihat. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih.